Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita diberi peluang oleh Allah SWT untuk bersama pada pagi yang mulia ini dalam menyelidiki, kita guna istilah menyelidiki kata dasar yang ada di dalam surah Al-Fatihah dan surah Yasin. Secara khusus buku ni dia buat kajian surah Al-Fatihah dan surah Yasin dari sudut pertama kata dasar, yang kedua daripada kata dasar itu terpecahnya kepada kata-kata yang menunjukkan berbagai-bagai pecahan. Antaranya kata terbitan, daripada kata dasar terkeluarlah kata terbitan. Yang kedua, daripada kata dasar itu terkeluarlah yang menunjukkan pelaku, kan? Daripada kata dasar itulah terkeluar daripada perbuatan. Perbuatan itu berlaku dalam 3 masa. Perbuatan tu di 3 masa. Masa telah lalu, dia panggil madhi. Masa sekarang ataupun akan datang ataupun berterusan, dia panggil mudhari'. Mudhari' itu makna 3. Makna sekarang, akan datang, dan dia berterusan. 3 makna. Dia boleh berlaku serentak, boleh berlaku salah satu daripada 3. Boleh berlaku serentak, boleh berlaku daripada 3. Dan ada daripada perkataan dasar itu juga terkeluarlah satu ayat perintah, ataupun kita panggil juga doa. Dia sama je dari sudut bentuk. Cuma kalau daripada orang atas ke orang bawah, dia panggil perintah. Kalau orang bawah ke atas, dia panggil doa ataupun minta. Doa ataupun minta. Dan juga daripada kata dasar itu keluarlah kata sifat. Ar-Rahman, kan? Kata sifat Ar-Rahim, kata sifat Malik, kata sifat. Dia, kata sifat ini dia pelaku juga, tapi dia bersifat yang amat pemurah. Allahur Rahman, Allahu Ar-Rahim, Allahu Malik Yaumiddin. Kadang-kadang datang daripada kata dasar itu yang menunjukkan yang dibuat, dia panggil yang dilakukan. Yang dilakukan seperti al-maghdub, yang dibenci. Yang dibenci itu yang dilakukan, dia panggil isim maf'ul. Yang dilakukan dari sudut kata dasarnya satu. Jadi benda itu pusing waktu je. Dalam Quran pusing tu je. Kita sekarang dia nak cari punca. Macam-macam orang buat untuk dapatkan punca tu. Jadi sekarang ni kita nak jadikan Fatihah, kita guna buku ni sebagai satu penyelesaian utama, kerana Fatihah ini dia merupakan bacaan harian kita. Ini secara basicnya buku ni begitu. Dan dia buat kajian dalam 20 apa dia panggil, tajuk kaedah terpilih, 20 kaedah terpilih ataupun mendasari kata dasar. Okey, sekarang ni buku ni
Jadi dah lupa. Buku ni dia akan membantu sudut asal, sudut lain. Kita tak guna apa. Macam nak cerita. Jadi buku ni ada boleh online, tak ada masalah, boleh beli sendiri. Jadi buku ni esok kita akan gunakan. Tak apa, jangan yang terlepas tu kita habis saja kita pusing balik sehingga kita betul-betul khatam. Sekarang ni kita nak tengok kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama di muka surat 2. Surat 2. Kaedah terpilih pertama, mendasari kata dasar. Di sini kita dah bincang malam hari tu kan. Yang tak datang, anda akan buat secara seperti selalu. Muka surat 2 ada kata dasar yang besar tu. Dia dalam kotak besar tu. Kita baca ha ma mim dal. Ha mim dal. Kita tak baca hamada sebab dia terasing, huruf terasing. Perkataan yang kedua yang besar tu ra ha mim. Ra ha mim. Perkataan yang ketiga muka surat 3 mim lam kaf. Mim lam kaf. Perkataan keempat dalam surat 3 juga ain ba dal. Perkataan yang berapa? 5 kan? 5. Muka surat 4 ra ha mim. Okey. Perkataan ni kita kena cari sini dalam Fatihah. Perkataan alhamdu, kata dasar dia daripada ha mim dal. Kemudian Rahman Ar-Rahim, kata dasar dia 2 sekaligus. Ra ha mim. Malik mim lam kaf. Yaumin anda nak tambah satu boleh? Ya. Ad-din ni tak ada dalam buku kita, tapi special kita bagi. Din asalnya apa dia? Cuba sebut kata dasar. Dal alif nun. Yang ni ain ba dal. Rahim jadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ni asal kata dasar. Ain alif nun. Ihdina ha da ha da
Ya. Sirata. Sad. Al-mustaqim. Mustaqim. Qaf. Alif. Mim. Tidak pening kita dah. Tak pening nanti. Sirata sama lah. Sirata sama kan? Kita tak payah sebutlah yang tu. An'amta. Nun. Mim. Alaihim hurujah tak ada, ghairi tak ada, maudhu. Mim. Mim. Ghaim. Dod. Ba. Dhalin. Dhalin. Dod. Bo. Alif. Lam. Da. Lam. Alif. Lam. Lam. Alam lah. Lam. Okey. Daripada ha, mim, dal. Ha, mim, dal kan? Huruf asal dia. Kita tengok dia pecah mana. Sini. Ha, mim, dal dia jadi alhamdu. Kita makna puji-pujian. Dia jadi hak medah tu dia akan jadi kalimah hamdu, puji-pujian. Yang kedua dia jadi hamid. Hamid dia orang yang terpuji, orang terpuji dia panggil hamid. Mahmud kan, orang yang dipuji, isim maf'ul. Muhammad isim maf'ul juga. Dia Muhammad dengan Mahmud ni sama di sudut isim maf'ul. Cuma Mahmud itu 3 huruf, Muhammad tu dia tambah tasydid tu. Muhammad makna yang dipuji. Beza macam mana Mahmud dengan Muhammad? Mahmud yang dipuji biasa-biasa, Muhammad yang selalu dipuji, selalu. Hamada berterusan, banyak, menunjuk atas banyak, selalu dipuji. Muhammad. Mahmud yang dipuji biasa, Muhammad yang selalu dipuji. Ahmadu yang paling terpuji, yang paling terpuji. Akbaru yang paling besar, Ahmadu yang paling terpuji. Ahsanu yang paling bagus contohnya. Yang ke akhir yuhmaduna, kemudian dibuat nun jadi yuhmadun. Mereka dipuji. Yuhmadu, mereka dipuji. Okey. Ini pecahan daripada dalam Quran, kita akan jumpa benda ni. Satu saja yang memudahkan kita ingat pattern tu, bentuk tu. Kalau dia mari dalam bentuk Mahmud, semua perkataan yang ada dalam Quran dia mari atas bentuk Mahmud, macam maqbul, maghdub,
Semua makna yang dibuat, yang dipukul. Dia semua makna sama. Walaupun kita jumpa ha mim dal, tapi kalau jumpa kalimah dasar yang lain pun kita akan memberi makna yang sama. Dia akan membantu kita nanti. Sebab tu insya-Allah dalam bab Fatihah ni kita habis, kita tengok kata dasar. Kemudian surah Yasin kita ambil satu-satu ayat, kita tengok kata dasar dia. Dan kita cuba namakan standard. Cuma anda nak sebut sini, contohnya ha mim dal ni, alhamdu kata terbitan, itu nama tak ada di sini. Kalau nak letaklah kata terbitan alhamdu. Hamid dia panggil isim fa'il. Apa makna isim fa'il? Pelaku. Ini jenama dia di sini. Alhamdu dia panggil masdar. Masdar kata terbitan. Ar-Rahman, Ar-Rahim dia panggil pelaku. Dua-dua ni sama, isim fa'il, tapi dia mubalaghah, dia betul bersangatan. Pelaku juga Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Malik yang menjadi raja, juga ini dia nama isim fa'il. Ad-Din daripada dana, dia masdar. Na'budu dia fi'il mudhari'. Wa iyyaka nasta'in fi'il mudhari'. Ia ni dia panggil dia tidak berubah, dia tak masuk. Ini yang lain dia tak berubah, dia kekal gitu. Nah, ihdi fi'il amar. As-sirat masdar, isim masdar. Al-mustaqim isim maf'ul. Ini pun masdar, ni tak berubah. An'amta fi'il madhi, isim al-mawdu, isim maf'ulun, isim maf'ul. Okey, macam mana kita nak tahu semua-semua ni? Yang ni kita ada di sini. Semua ada di sini. Jadi yang sini untuk kita faham. Cuma satu anda nak sebut penting sangat. Kalau kita jumpa masdar, di sini dalam Fatihah ada berapa masdar? Alhamdu, ay masdar. Ad-Din, masdar. As-Sirat, masdar. Tak ada. Maghdu, isim maf'ul. Isim masdar ini kata terbitan. Kata terbitan, apa makna kata terbitan? Pertama, kata terbitan isim lah, kata nama kan. Tapi dalam hidup seseorang itu, kata terbitan ialah tujuan hidup.
Kita ambil satu, setiap kata terbitan ialah tujuan yang dalam hidup kita nak benda tu. Kata terbit makna semua. Marilah apapun yang ni kan, ini fi'il mudhari'. Keluarkan daripada, kalau kita nak hasil, keluarkan daripada fi'il mudhari' ini kata terbitan. As-sirat memang dah kata terbitan dah. Yang kita nak, jalan ni kita nak, sirat al-mustaqim yang kita nak. Kata terbitan ialah kata-kata yang wajib kita dapat. Itu kata terbitan. Ar-Rahman bukan kata terbitan, isim fa'il. Ar-Rahim bukan kata terbitan, isim fa'il. Jadi daripada kata dasar ni, keluarkan kata terbitan. Apa kata terbitan? Supaya kita dapat benda tu. Nah, rahimah, yarhamu, irham, rahmah. Jadi rahmah kata terbitan. Semua orang nak hidup dengan rahmah. Kita sanggup pergi kedai rahmah kan? Sebab apa? Sebab dapat murah. Itu kata terbitan. Nah, sanggup orang senyum sebab syukur. Alhamdulillah, kata terbitan. Kita pergi jalan ni, tak pergi jalan ni sebab siratal mustaqim. Kita ambil yang ni. Seronok tengok dalam Quran. Kalau jumpa, okey, jumpa, alhamdulillah ada kata terbitan hak kita nak dah. Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kata dasar rahmah. Rahman isim fa'il. Isim fa'il itu orang, Allah kan. Kita dapat apa daripada Rahman, Allah, Rahim, Allah? Dapat rahmah. Rahmah itu kata terbitan. Gitu. Kita pergi lagi. Malik, raja. Kan? Malik Yaumiddin. Kan? Raja. Raja isim fa'il. Isim fa'il Allah. Kita dapat apa? Tukarlah Malik kepada kata terbitan. Daripada min lam kah ni. Kata terbitan. Malaka yamliku. Malaka yamliku. Milik itu semua milik. Milkan. Kita kata hada milki. Dah, ini milikku. Ataupun mulki, boleh tak? Mulki. Milki ataupun mulki. Mulki kerajaan. Kerajaan ialah kekuasaan yang kita milik. Jadi Allah, dia malik, dia pelaku, dia memberi milik. Bila kita dapat besok, kita dapat syurga, kita dah milik syurga. Ad-din, din dah kata terbitan. Itulah kita nak, semua kita nak hidup ikut din kan. Ikut din. Din apa makna? Cara hidup. Cara hidup, agama. Jadi kita kena dapat din, cara hidup beragama. Na'budu, fa'il mudhari'. Kena sentiasa menyembah Allah. Kalau terbitan daripada na'budu, ibadat. Kita kena buat ibadat. Kita kena buat ibadat. Untuk mendapat ibadat, kena sentiasa mengabdi diri. Na'budu. Okey. Nasta'in fi'il mudhari'. Keluarkan nasta'in fi'il mudhari'. Nasta'in fi'il mudhari'. Keluar, jadikan masdar untuk kita dapat. Ana ya'inu aunun. Aunun apa makna? Nur aini. Aunun bantuan. Kalau ista'ana dia tambah nun sinta, ni dia tambah untuk menunjukkan minta. Tambah hamzah sin. Dalam tu ada, dalam buku ni ada nanti. Kita akan baca. Jadi di sini kata terbitan asalnya tapi tak guna ana, dia guna ista'ana.
Ista'ana yasta'inu. Ista'ana yasta'inu. Kata terbitan isti'anah. Isti'adah. Isti'anah. Al-isti'anah, iaitu mohon pertolongan, permohonan bantuan, permohonan bantuan. Maka isti'anah kita panggil. Yang kita naknya inilah isti'anah, tapi kena minta. Kena mudara'ah, sentiasa minta. Perkataan ihdi, nak tak? Nak tu tulis kan? Ihdi fi'il amal. Apa makna fi'il amal? Perintah. Suruh. Fi'il perbuatan, amal suruh. Suruh pada atas takkan kita, ya Allah engkau tunjuk. Tak boleh, kita panggil doa. Tapi suruh juga, amal juga. Amal mungkin makna suruh, makna minta. Jadi kita nak ni apa? Daripada hadaya. Hadaya, kita tak baca hadaya, kita baca hadayah di hidayah. Hidayah. Jadi kita daripada ihdi, dia kata terbitan hidayah ataupun hudan, kan? Jadi hidayah itulah yang semua orang nak. Jadi untuk dapat hidayah kena minta. Sebab hidayah itu as-sirata, iaitu jalan yang semua orang nak. Sebab apa dia nak? Al-mustaqim, isim maf'ul. Apa makna isim maf'ul? Satu kata nama yang telah digazetkan, direka cipta sendiri. Jadi pada qama yaqumu qiyama, ditambah mim sinta, jadi istaqama, minta berdiri. Duduk di sini je, istiqamah dia panggil. Tak boleh. Kalau kau berubah, kau tak diterima. Kena istiqamah dengan ni. Jadi jalan yang berdiri di situ, yang istiqamah. Yang istiqamah. Sirat. Jalan ini, apa jalan ni? Apa makna jalan al-mustaqim? Iaitu sirata alladhina, jalan orang-orang yang an'amta fi'il madhi, engkau telah memberi nikmat. Jadi engkau telah beri nikmat. Jadi pada na'ima yan'amu, nikmat. Nikmat, semua orang nak nikmat. Nikmat ke nikmat? Nikmat ke nikmat? Kalau baca wasal, nikmatun. Tanwin. Kalau wakaf, nikmat. Sama je. Kalau kita wasal, nikmatun, nikmatullah. Kalau wakaf, nikmat. Okey, nikmat. Sama je. Jadi nikmat yang kita naknya nikmat. Siapa yang telah dijamin nikmat? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Sebab yang engkau telah fi'il madhi, digunakan fi'il madhi, yang engkau telah beri nikmat atas mereka. Nabi dah dapat nikmat, siddiqin dah dapat nikmat, syuhada dah dapat nikmat, salihin dah dapat nikmat. Gitu. Jadi ghairi al-maghdub. Al-maghdub isim maf'ul, bukan berkaitan, kita tak dapat lagi. Dah. Ghadaba yaghdibu ghadaban. Kata kita al-ghadab. Ghadab ialah kebencian. Itu semua tak nak dah kebencian. Jadi siapa al-maghdubi alaihim, yang dibenci ke atas mereka, yang mereka dapat kebencian Allah, siapa? Yahudi. Jadi bila sebut bukan orang yang engkau benci ke atas mereka, pada Yahudi. Siapa-siapa yang berperangai Yahudi,
Allah benci. Kita pun berperangai macam dia, Allah benci. Walau dalin, dalla asalnya. Dalla yadillu dalal. Dalin isim, kita tak sebut sini. Dalil isim apa? Dalil dari sudut perkataan ni. Kalau dalla, dalin, dia panggil isim fa'il, orang yang sesat. Siapa orang yang sesat sekarang ni? Orang yang ikut Yahudi, semua sesat. Dalil. Dia tak kenal Yahudi ni perangai jahat, orang reti tapi penipu. Dia ikut juga, maka dia dalil. Dua-dua kumpulan ni tidak disukai Allah, tidak disukai. Yang ni alladzina an'amta alaihim an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ghairi, bukan jalan orang yang engkau benci, Yahudi. Waladhdallin, Nasrani. Siapa Nasrani? Kristian. Jadi dia ni duk sokong Yahudi buat apa? Dia tak ada ilmu, dia tak kenal Yahudi. Kenal tapi terikut-ikut. Kita tak boleh terikut. Sebab tu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita hidup bersama, kena minta bantuan Allah. Iyyaka nasta'in. Kita kena wa iyyaka na'budu, kena sembah Allah, kena kerjasama dalam sesama kita untuk minta bantuan Allah. Ini kehidupan ya. Kehidupan. Semua kita nak apa? Nak alhamdu, nak sirata, nak apa? Ya, nak rahmah daripada Rahman Rahim Allah. Nak milk, nak milik sesuatu. Nanti kalau kita ikut pokok ni, yang kita milik pun akan diambil dia. Malaysia, kita dah milik tanah Melayu. Nanti kalau kita ikut dia, dia akan milik. Bila milkun tu bagi kepada orang lain, kita tak ada apa. Itu maksud kata terbitan. Jadi jom kita tengok hak kita. Jadi bila anak sebut gitu, jadi buku kita ni menjadi satu rujukan yang sangat penting. Rujukan yang sangat penting. Ada yang ada dalam Fatihah. Kita tengok Mahmud sama dengan Maghdub kan? Hamid sama dengan okey, kita pergi semula. Alhamdu dah ada kata terbitan kan? Hamid isim fa'il, kita tidak perlu sebab itu sifat Allah. Mahmud yang dipuji, macam Maghdub yang dibenci, isim maf'ul. Ni pun isim maf'ul. Muhammad isim maf'ul tapi tak ada sini. Nanti mungkin surah Yasin ada. Ahmadu tak ada, isim tafdhil tak ada. Yuhmadu tak ada sini. Kita pergi kepada Ra Ha Mim. Ra Ha Mim, perkataan yang terkeluar daripada Ra Ha Mim ada berapa sini dalam Quran? 8 kan? Ar-Rahman, isim fa'il. Ar-Rahim, yang amat penyayang, isim fa'il. Rahmah, kata terbitan. Maknanya ni rahmat, kata terbitan. Irham, fi'il madhi, fi'il amar. Fi'il amar kan? Irham. Irhamni ya, engkau rahmatilah kami. Arhamu, isim tafdhil, makna yang paling dirahmati. Ar-Rahimi, yang memberi rahmat. Yarham, dia memberi rahmat. Marhamah, apa? Marhamah ni time masa kita dapat rahmat, dia panggil marhamah. Akhirat lah. Jadi dari semua ni yang melibatkan keperluan kita mana? Yang lain, Ar-Rahman Allah, Ar-Rahim Allah, Irham minta,
Arham yang paling rahmat Allah, Ar-Rahimi yang memberi rahmat Allah, Yarham yang sentiasa memberi rahmat Allah, Al-Marhamah tempat mendapat rahmat Allah. Yang kita perlunya rahmat je. Itu kata terbitan. Yang kita perlunya rahmat. Yang lain tu orang punya. Nah, kita ni, kita Rahman. Ar-Rahman kita tak, Allah. Kan? Kita Ar-Rahim tak. Irham, minta berilah rahmat. Minta dengan siapa? Allah. Jadi kita kena tumpu kata terbitan untuk kita hasilkan. Macam din kan, din tu di sini tak sebut semualah, dia pilih-pilih. Dia pilih-pilih. Jadi cikgu lah yang akan mengajar kita. Sebab tu kita perlu cikgu. Dah. Kita tengok perkataan ketiga, mim lam kaf. Pecahan, ni dia bermakna. Yang sebelum ni tak bermakna. Itu peringkat lah. Peringkat dia daripada biasa kepada lebih berat sikit. Itu cara penulisan lah. Jadi tengok nombor 2 tu, muka surat 3. Kata dasar mempunyai makna asas kepada perkataan yang lahir darinya. Perhatikan senarai perkataan yang keluar daripada mim lam kaf di bawah dan kaitkan dengan makna asasnya. Makna asas dalam ni mim lam kaf. Contohnya mim lam kaf ni kata dasar memiliki. Dia terjemah bawah tu. Mim lah memiliki lah. Yang atas tu dia terjemah. Jadi memiliki ni dia berubah jadi ganda. Kalau memiliki ni, kita nak baca ganda mim langkah ni. Kalau terjemah memiliki, milkun lah. Milkun tak ada dalam senarai tu. Milka. Milka ada. Milka ada. Yang ke-5. Yang ke-6. Yang ke-6 tu. Mulkun ada. Kekuasaan. Betul tu? Ada. Nah, tapi mimlah tu dia secara umumnya memiliki lah. Kalau pertama tengok atas tu, Malik, pemilik, isim fa'il. Siapa pemilik? Allah kan. Kalau alam ni, kalau kita ni Malik, adalah Malik juga ni. Ana Malik Al-Kitab. Tapi kita aja. Allah Malik dunia ada isinya. Dah. Raja, Malikun. Raja. Dia dua dia panggil Malik, Amik. Malik, penguasa sebenar. Semua isim fa'il tu. Semua isim fa'il. Mulkun, kekuasaan. Yang kelima, yang keempat. Mulkun itu kata terbitan. Kata terbitan. Malkun ada. Kehendak. Malaka tu fi'il. Malaka yamliku. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu malaka fi'il madhi tu. Telah memiliki. Telah memiliki makna telah berkuasa. Telah berkuasa. Setelah memiliki atau telah berkuasa. Yamliku, memiliki, berkuasa. Sekarang itu fi'il mudhari'. Malakut, kekuasaan mutlak. Itu pun masdar tu. Kekuasaan. Mamluk, hamba. Tetapi dia makna kata ayat ni maghdub sama dengan mamluk. Maghdub maknanya yang dibenci. Kalau mamluk, yang dimiliki. Orang yang ada kuasa, orang yang dimiliki, itulah dia terima hamba tu. Jadi dia terima hamba. Tapi orang yang
tidak ada kuasa, dia dimiliki oleh seseorang. Macam kita ni tak ada kuasa, yang ada kuasa mereka contohnya kan. Jadi kita mamluk. Jadi maf'ul Ustaz. Maf'ul, mamluk. Sama maghdub, itu sama dengan maghdub. Itu kita kena tahu nama. Jadi benda-benda nama ni dalam buku ni esok kita belajar. Okey, ain badal. Ain badal. Ustaz kejap, yang malkum tadi Ustaz. Malkum tadi tu ma'in ke? Anda tak jumpa tu. Tak pernah jumpa malkun. Adakah dalam malkun? Tak ingat. Ada? Dalam ni ada, dalam buku ni. Ada buku ni ada. Cuma satu tak ada dalam ni, malakul maut. Kan ada kan? Dan surah apa malakul maut? Sajdah, surah sajdah. Anda takut dia malaku ni kot. Sebab kalau malaka fi'il, kalau malakun malaikat, malaikah, malaku. Cuma tak ada situ mungkin malkun tu ini malakun kot. Tapi dia terjemah kehendak. Kita KIV dulu yang tu. Setakat ni anda tak, setakat ilmu anda tak jumpa cari lagi. Nak tanya Ustaz tuan buku ni dia. Nanti anda tanya dia. Anda jumpa sama dengan dia sentiasa. Jadi kita KIV dulu tu. Tapi kita kalau nak tambah mulkus ada. Mulkus sama. Bukan tak apa ni, malakun. Malaku mim malakul maut. Malakul maut. Malaikat. Dan malakun tak ada sini. Malikun. Malik tu pun anda tak berapa familiar tu. Yang nombor 3 tu. Malik. Tapi adalah fa'ilun kan. Macam Hamid, Malik. Hamid dalam hamadah tu ada wazan dia. Boleh betul, tapi dalam Quran anda tak ingat kat mana. Okey, tak apalah, yang tu kita akan KIV dulu. Kita tengok ain badal. Asal abadah ni sembah, dia terjemah makna asas sembah kan. Abadah sembah. Ya'budu, abadah fi'il tu. Fi'il abadah fi'il madhi. Ya'budu fi'il mudhari. Fi'il juga. Tulislah kat tepi tu dengan pensel yang boleh sapu. Bila ingat, sapu balik. Jangan kekalkan tulis. Sapu. Apa boleh sapu? Padamkan. Allah nak guna bahasa. Padamkan balik. Abada ya'budu u'bud. Abada telah menyembah. Ya'budu fi'il mudhari', sedang, akan, sentiasa. 3 makna. Sedang, akan, sentiasa. U'bud, sembahlah oleh engkau, oleh kamu. Seorang-lah. Kalau ramai, kita tambah waw depan. U'budu. Okey. Ya'buduna fi'il mudhari' tapi ramai, ditambah hak dia, yang warna merah tu, color tu huruf yang ditambah daripada ain ba'da. Okey. Abada, memperhambakan. Abada fi'il madhi. Okey, kita jumpa masdar, kata terbitan ibadatun. Ibadah penyembahan. Mana kita kena buat ibadah. Mana buat beribadah. Kalau kita buat ibadah, kita dinamakan hamba, iaitu abdun. Ataupun kalau ramai, kita panggil ibad. Dalam perkataan berikut tu, ibad. Orang yang banyak buat ibadat, dia panggil abid. Abid. Sifat juga tu. Hamba-hamba, abid. Ataupun
ahli ibadat dia panggil abidun. Abidun. Kalau perempuan dia panggil abidat. Abidat. Semua pecahan daripada ain, ba dan. Jadi yang kita guna ni yang mana? Iyyaka na'budu. Kita guna perkataan mana ni? Na'budu. Kita guna perkataan kedua. Ya'budu, dia menyembah. Kalau kami na'budu, kami menyembah. Iyyaka, hanya engkau, na'budu, kami menyembah ataupun beribadah. Kalau menyembah ni macam hak nampak, ibadah ni lebih baiklah. Itulah buat ibadah. Orang yang buat ibadat dia panggil abid ataupun abd. Apa beza abdun dengan abidun? Abidun. Abdun dengan abid, apa beza? Saya abid, tapi sekarang ni saya hamba panggil abdi. Dah. Beza kan tak? Beza. Bila kita nak kata abdun, bila kita nak kata abidun, kalau kita tengok orang tu, dia duduk semayang, dia sedang semayang, dia tu kita panggil apa? Perbuatan semayang. Abid, isim fa'il, pelaku. Pelaku abid. Dia sedang semayang, dia abid. Maknanya sedang berbuat ibadat. Abid. Kalau abdun ni, dia pergi pasar pun dia tetap abdun kan. Dia hamba, macam mana dia pergi pasar hari ni. Hamba ni gelaran kepada seorang Muslim, seorang manusia panggil abdun. Tapi bila dia buat ibadat, dia duduk semayang, dia duduk zikir, dia panggil abid. Itu beza. Jadi orang yang sedang buat ibadat. Ya. Apa beza ibadat dengan abid? Sebab dua jamaah taksir. Ibad bukan ibad jamak taksir daripada abid. Abid dia mungkin jadi abidun, mungkin jadi ibad. Adapun abid sangat-sangat dia mubalagh. Abid bersangatan. Dia kata gini. Kalau kita kata abid, orang yang sedang beribadat. Kalau dia berpagi sampai petang, tak keluar masjid, duduk dalam masjid buat ibadat zikir, dia tak kelar abid, dia panggil abid. Yang bersangatan melakukan ibadat. Itu bezanya. Sebab dia atas wazan fa'ilun. Atas wazan isim fa'ilun mubalaghah. Gitu. Jadi kita kena tahulah dia punya pattern ni. Baru kita tahu makna dia. Baru kita tahu makna. Pak Ayuh Ustaz nak ingat tak, dia akan jalan berjalan secara bukan otomatik. Dia panggil, bila kita beramal, dia akan ikut kita di mana saja kita. Lama-lama kita jadi serasi. Abid isim fa'il tapi bersangatan. Rahman isim fa'il tapi bersangatan. Apa dia? Ghafur isim fa'il tapi bersangatan. Dia ada wazan-wazan dia yang terkenal. Pattern dia panggil. Pattern tu dalam bahasa ilmu dia panggil wazan. Wazan. Okey, kita pergi muka surat 4. Pukul apa nak berhenti? Tak boleh 8 1 jam tu. Lebih tu. Kau apa dah? 335 Ustaz. Kita habis ni.
Rahmah. Rahmah juga. Tak ada dah. Dia ulang sebab ni. Rahmah daripada rahmah mengasihi. Kalau rahimah telah mengasihi, dia tambah telah. Pak madilah telah madi. Yarhamu mengasihi juga. Tapi sekarang maknanya yarhamu ni letak tiga makna di situ. Kalau jumpa yarhamu, yahmadu, ya tu tiga makna. Makna pertama sekarang, makna kedua akan datang, makna ketiga berterusan. Kalau kasihilah, irham, kan? Rahman yang mengasihi, sifat. Rahim yang menyayang, sifat. Arham lebih menyayang, isim tafdil. Rahimun yang menyayangi. Tapi tidak rahimun dengan Rahman, Rahim sama je makna, kan? Tapi dia lebih. Rahman, Rahim tu lebih bersangatan. Rahim macam kita rahimin je ataupun rahimun saja. Ruhama orang-orang yang menyayangi. Ruhama kata jamak daripada rahim. Kata jamak daripada rahim, ruhama. Arham, arham, rahim ibu ataupun kerabat. Arham ni kata ganda daripada rahimun. Rahimun, bukan rahim. Rahamin, rahimun. Silaturrahim. Kita tulis mana? Silaturrahim. Silaturrahim kita tulis silatu, tak ada ya, ar-rahim gitu. Rahim ni rahim ibu dan keluarga. Silaturrahim ataupun kita tulis juga silatul arham. Silatul al-arham. Silatul al-arham. Baik. Ghadibah last kali tu ni apa benda ni? Anada na'ama yang berikut tu. Na'ama. Okey, ialah selepas tu marhamah, perasaan kasih. Perasaan kasih. Kata dasar lepas pada tu, kan? Kata dasar telah ialah asas penting dalam perkamusan Arab yang kerana erti kamus intri madkhal, intri apa cara nak masuk kita panggil intri. Kamus akan disusun mengikut abjad, diikuti kata dasar. Kita ambil contoh nun, ain, mim. Kita tengok ni cara nak tengok kamus belakang tu lah. Kalau buku ni ada kamus belakang. Kata dasar nun, ain, mim ialah kita akan jumpa dalam perkataan daripada nun, ain, mim. Ni'ma, an'ama, na'ama, na'ma, ni'mat, na'matun, na'im. Dia akan tengok, dia akan, kalau ni'ma sebaik-baik, an'ama memberi nikmat, na'ama memberi nikmat banyak, na'ma kesenangan, nikmat kesenangan juga, na'ma keseronokan, kemewahan, nikmat juga, na'im yang penuh nikmat, jannatun na'im. Na'im yang berseri. Yang na'im sifatnya tu, yang berseri, yang mendapat nikmat. Latihan. Latihan kena buat. Anda tunjuk dulu Fatihah.
Al-Fatihah asal apa? Fataha. Ar-Rahman Rahim. Ar-Rahim Rahim. Tanda je. Alhamdu Hamidan. Rabbun Rababa. Rabbun kan ba tu dua. Al-Alamin Ain Lam Mim. Yauma Ya Mim. Ya Waw Mim. Ya Waw Mim. Na'budu Ain pada. An'amta Nun Ain Mim. Al-Maghdub Ghain Ba. Lepas tu ada lagi apa ni? Kemudian nombor 2, dia suruh apakah kata dasar bagi semua perkataan ini? Fatahna. Fataha. Jawapan anda bawa, pilih je. Fataha. Yaftahu. Apa dia sebut ni? Dia pilih je. Semua tu kita akan jumpa dalam Quran, dalam bacaan. Fatahna, mafatih, fattah, yaftahu, al-fatihin, yastaftihun, iftah, futihat, tufattah. Semua ni asalnya apa? Dia beri pilihan jawapan. Fataha, safaha, faha. Itu makna fataha, safaha. Semua salah lah. Yang betul mula-mula tu kan. Yang atas tu asal fataha. Dia pecah jadi berapa tu? 9. Nombor 3, tanda bulatkan pada imbuhan bagi kata dasar ra, ba, ba. Yang ditambah. Contoh yang pertama, bulatkan. Maknanya al-ghadabu alif lam lah kan. Alif lam tambah. Mughadibun mim dengan alif. Rabban alif dengan nun. Maghdub mim dengan waw. Ghadibu waw alif. Ghadabi ya saja. Tapi itu tambah terkenal. Tapi itu isim fa'il siapa tu semulalah. Dia nak yang tu. Yang ni dalam tu. Nombor 4, sesuaikan perkataan berikut dengan kata dasarnya. Kita kena sambung. Al-marhamah Rahami. Cari ya. Sambung. Rahami. Mahmud Arbabun Rababa. Ulama Ain Lam Mim. Sambungkan. Malakut Lam Kaf. Al-yawma Waw Mim. Ni'mah Nun Mim. Ibad Ain Ba Dalal La gitu. Nak kena je, nak kena. Nombor 5, tandakan bulat pada perkataan yang berkata dasar lam ain lam mim. Alimun. Tandakan bulat pada perkataan yang berkata dasar ain lam mim. Dia terbaliklah nombor 3 tu. Hak tambah. Yang ni hak asal dia. Mana alimun asalnya ain lam mim. Maklum ain lam mim.
ta'malun ain Tak masuk. Ha? Ini ain mim lam. Ain mim lam. Tak masuk. Tak ada. Tak masuk. Ain mim lam. Ain mim lam. Ain lam. ha. Bukan sama ke? Yang mana? Ain mim lam. Oh, lain. Dia suruh cari kata hak asal. Ain lam mim, ain lam mim juga sama. Kalau tak malun, ain mim lam. Mim lam. Mim lam. Al-lam, Ain ain lam mim. lam mim. Amilun, ain mim lam. Lam. Ya'malun, ain lam mim. Lam mim. Mal'unun, Tak ada. mal'un. Tak masuk. Kata asal kata mal'un. Min lam in. Lam ain nun. Min lam in. Lam ainun, mal'un. Yatasa'alun, sa, sin, alif lam. Sa'ala kan. Sa'ala. Alim. Ada masuk. Alamat. Ada kan? Yata'allamun. Ada. Ya'lamun. Tak ada. Dia nak ailam. So kita carilah. Okey, nombor 6. Pilih perkataan yang bukan daripada kata dasar yang diberikan. Kata dasar yang diberikan tu 1 sampai 10 tu. Pilih Ini buat sendirilah. Ya. Nombor 7, keluarkan kata dasar bagi perkataan berikut. Kata dasar daripada hidayah, hudan, muhtadun, ihtada, yahdi, ihdi, hadaya, mustaqim, al-qiyamah, qiyam, qum, qawmun, qayyim, qa, waw, mim, qaf, waw, mim. Ta'awanu, nasta'in, a'inu, al-musta'an, awanun, ista'inu. Ni kita dah letak sini. Aiwanu ke ain? Ain waw. Ain alif nun. Ain alif nun. Ain alif ana. Ana boleh juga aiwanu boleh. Sebab awana Awan. ataupun ayana. Ain waw. Tiga-tiga pun boleh. Kalau sebut tiga mana-mana satu pun boleh. Berbukti dia huruf alif tu asal ya ialah nasta'in. Ya tu asalnya. Alif tu asal ya. Aunun. Wow. Jadi khilaf lah. Bukan khilaf lah, boleh tiga-tiga. Dalam insya-Allah kaedah terpilih nombor 2 ni ada, kita akan bincang perkataan ihdinas siratal mustaqim semua tu. InsyaAllah. Nak sama lagi ke nak berhenti? Berhenti. Okey, kita berhenti. Berasa dah. Kalau katakan yang sebelum ni, dia ada kad wazan ni. Tapi yang baru ni tak ada Allah. Cek dekat tempat, kami cek dekat ketiga. Ada kat kulit belakang. Ada yang kat kulit, jumpa kulit tu. Yang last sekali tu di kulit. Ada tu. Hak dia penting ni. Kita dah bincang dah sini. Wazan tu di kulit tu. Di kulit tu penting. Kita nak rujuk. Contohnya fi'il madhi, mudhari', amar. Ada masdar. Boleh bantu tu. Kita akan cari nanti. Anak akan pandu sini. Kena bawa buku ni dalam tadabbur.
Ada. Dan pelaku pun ada di bawah tu. Huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu, hum, hunna, huma. Lepas tu dia perubahan. Kalau huwa, hiya, hunna ni kalau madi macam mana? Kita ambil daripada atas tu. Kalau madi, huwa tak ada lah, tak berubah. Huwa fa'ala je. Kalau mudhari, kalau perempuan dia tambah ta. Kalau anta tambah ta. Contohnya kita kena tukar atas tu. Okey, kalau ta pada wazan fa'ala, fa'alta. Kalau ta pada wazan dua, af'ala, af'alta. Kalau ta pada wazan tiga, fa'ala, fa'alta. Kalau ta pada wazan keempat, fa'ala, fa'altu, fa'alta. Kalau ta pada wazan lima, iftaf'ala, iftaf'altu, iftaf'alta. Dan seterusnya gitu lah. Maknanya dia kena tukar-tukar ni. Nampak sikit, tapi dia boleh ulang-ulang. Kalau contoh, kalau fi'il mudhari', mudhari' dia tambah tambah ya, tambah ta, tambah ta, semua. Kita kena adjust ni, exercise ni. Ini exercise. Kalau fi'il amal, dia tambah. Tak ada je, dia tak tambah satu je, perempuan je. Orang lain tak berubah kan. If'al, if'alah. Af'il, af'ilah. Fa'il, fa'ilah. Fa'il, iftaf'il. Yang tambahnya perempuan. Kalau if'al, af'il, af'ili. Gitu je. Fa'il, fa'ili. Kalau ramai, fa'ilu. Itu je dia tambah. Kata terbitan tak ada berubah, gitu je. Kata terbitan kekal. Jadi setiap kalimah yang keluar kita akan cari pada wazan ini. Latihan ni penting, Ustaz. Latihan ni penting. Penting. Cuma soalan tu cepat sangat. Tak habis. Patut soalan tu habis buku. Awas sangat nak murid ni. Tak apalah. Yang ujung tu kita akan jadikan satu rujukan. Kita akan faham setelah habis. Kalau pertama dia tak faham, memang kita baca tajuk pertama tak faham, lari dah, memang tak kena. Sebab outcome dalam istilah ilmu pendidikan, the end of the lesson, bukan the first of the lesson. Jadi first dah tak faham, lari dah. Itu contohnya. Takkan boleh lah ngaji apa pun, mari cikgu daripada langit pun, kalau awal-awal cabut dah. Jadi kita kena sabar sampai khatam buku ni. Lepas tu tak faham, kita ulang lagi, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, amal yang Engkau terima, dan rizqan halalan tayyiban mubarakan, rezeki yang halal lagi baik, lagi diberkati. Waj'alna minas salihin, dan masukkanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang salih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil